Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So seperti yang korang sedia maklum, sekarang ni kita punya subsidi petrol kita dah kurang. So kita kena jimat penggunaan petrol tu. Dan apakah cara paling baik nak jimat penggunaan petrol? Of course lah, korang pergilah kerja atau pergi mana-mana, gunalah motor. Jom naik motor. So hari ni saya dekat iMotorbike Glen Marie. Saya nak tolong korang pilih motor korang untuk kegunaan commuting, sebab naik motor ni jimat dan juga tak perlu bersesak-sesak dalam jam. Pening kepala. Jom. Motor-motor besar ni, sisi besar-besar, super bike, serupa bike, korang elakkan sebab ini memang confirm dah kuat makan petrol. Kalau korang nak motor sports bike juga, korang pilihlah sports bike 250cc ke bawah macam yang kat depan kita ni guys. Lagi bagus, lagi sikit silinder, lagi jimat. Sebagai contoh macam ni guys, Suzuki Gixxer 250 SF ni, satu silinder je 250cc, confirm jimat. Skuter pun jimat petrol guys, tapi elakkan skuter yang bersisi besar-besar ni. Pilih skuter kecil-kecil sisi macam ni, injection juga. Tapi kena take note guys, skuter maintenance dia tinggi sikit berbanding Kapcai. And of course king motor commuting Kapcai guys. Senang nak handle, ringan, jimat, petrol pakai sikit, nak maintain murah, lagi kecil cc, lagi jimat petrol. Cari yang fuel injection punya motor, korang takkan silap punya pilih. Sebagai contoh, saya cadangkan Y15 ataupun LC V8. Dan bermula daripada 1 hingga 30 April 2026, iMotorbike ada buat kempen ni guys. Harga tutup kedai. Diorang diskaun sehingga RM5,000 untuk motor-motosikal yang terpilih.